Kadang-kadang page MGAG ni boleh tahan bodoh juga Ini bukan marketing. Tahniah, Sam Lim nikah gadis Melayu. Tengok muka tukang sunat. Tahniah sekali lagi Sam Lim dengan pasangan sebab korang dah berjaya diijab kabulkan. Dan yang paling penting, Sam Lim dah jadi saudara baru kita. Sebab pasal sunat tak sunat ni memang wajib lah untuk orang Islam. Aku tak tahulah Sam Lim ni sebelum masuk Islam ni sunat ke tak. Tapi patut malu ke tuan bangka baru nak sunat? Nabi Ibrahim AS sunat ketika umur 80 tahun. Chris, aku baru tahu pasal hadis ni. Of course, orang Islam ni wajib bersunat bukan sebab medical purpose, bukan sebab tradisi bangsa. Even dalam hadis pun Nabi ada sebut benda tu. Fitrah ada 5 perkara. Perkataan, mencukur bulu ari-ari. Bulu ari-ari itu bulu kemaluan lah. Bahasa doktor, pubic hair. Cukur bulu ketiak, potong kaki dan memendekkan misai. Try lah cari data berapa ramai non-Muslim ni sunat. Memang tak ada proper statistik, tetapi adalah a few 61.4 sampai 80% lelaki dekat Malaysia adalah sunat. And of course, bilangan paling besar yang contribute pada this percentage adalah Muslim. Aku nak tahu berapa ramai non-Muslim yang bersunat. Aku tahu mereka makin ramai sunat walaupun tak masuk Islam pun, tetapi atas sedar kebersihan. Ada infection melibatkan kita punya adik kalau kita tak sunat. Contoh, merah-merah dekat kepala, dekat kawasan bawah kuluk kepala tu lah, foreskin. Kadang-kadang ada keputihan macam cheese yang ni kita panggil smegma, doktor panggil. Smegma ni apa? Dead cell, kuman, sisa baki air kencing. Benda ni boleh trigger keradangan, itchiness. Ni aku nak beritahu apa, kawasan kuluk dekat lelaki lembab weh. Kelembapan tu siapa suka? Makhluk ni, nama dia Candida albicans. Dia adalah bukan ketumbuhan, kita panggil yeast ataupun yeast apa fungus, kulat suka kawasan-kawasan lembab. Balanitis antara punca kepada Candida albicans, kulat. Boleh juga faktor bakteria, contoh macam Staphylococcus aureus ataupun group A Streptococcus. Semua bakteria aku sebut ni bukan setakat boleh rosakkan kepala, tetapi termasuk kuluk sekali. Lain pula penyakit kita panggil balanophosphitis. Kepala adik merah sekali dengan topi dia pun merah sekali. Kuluk lah. Kadang-kadang jangkitan kencing, selalu kencing pun common pada orang yang tak sunat. Lelaki jarang tahu ada jangkitan selalu kencing, tetapi bila tak sunat, lagi senang nak dapat. Bagus sangat ke sunat ni selain hygiene. Boleh ke elakkan jangkitan kuman semua ni? Benda study sampai dapat kurangkan risiko penyebaran HIV Baikkan bersunat ni. Bukanlah cakap dengan bersunat tu boleh buat seks bebas. Tak. Cuma nak cakap risiko HIV transmission between circumcised male dengan non ataupun uncircumcised male tu jauh berbeza. Ini adalah fakta. Aku bukan nak merendah-rendahkan siapa yang tak sunat. Cuma aku bagi tahu fakta sahaja. Sunat memang dapat kurangkan risiko sexual transmitted disease. Sekarang ni sunat bukan setakat orang Islam saja. Dah ramai dah non-Muslim pun dah buat. Alhamdulillah lah benda tu.